Cara update tukar email baru dekat XOX app. Untuk tukar email baru, user tak boleh buat sendiri. Kena call OneXOX dekat nombor 12273. Free saja call ni. Kemudian beri details nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor handphone. Nanti OneXOX akan remove, deactivate account XOX app. Selepas 24 jam, user kena log out XOX app, kemudian sign up baru, register email baru dan masukkan password baru. Okey, ini homepage XOX app. Pergi dekat profile. Okey, selepas 24 jam, log out dulu. Pergi dekat profile, log out. Okey, ni selepas 24 jam. Kemudian masukkan nombor handphone. Kemudian klik sign up. Kemudian masukkan OTP number yang dihantar dekat nombor handphone. Kemudian klik next. Okey, kemudian masukkan email baru. Masukkan password. Retype password baru. Klik next. Okey, akan ada paparan sukses, berjaya register. Klik continue. Okey, kemudian dekat homepage XOX app, pergi dekat profile. Pergi dekat profile details. Okey, dekat sini isi nama penuh user. Kemudian cek register phone number betul. Okey, kat sini selepas 24 jam kita dah sign up. XOX app akan update email yang kita baru register tadi. Klik save. Okey, klik save. Ni semua detail cek betul. Nama kita dah isi tadi. Phone number pun betul. Ini boleh edit nama. Yang tak boleh edit, email address. Email address kalau nak tukar kena call OneXOX. Dia orang akan deactivate account, kena sign up baru dengan email yang baru. Okey, dah klik save. Okey, akan ada paparan sukses. Profile berjaya diupdate. Klik OK. Okey. Ini paparan penuh, nama penuh semua yang kita dah isi tadi. Register phone number, email address tak boleh tukar sendiri, kena bagi tahu OneXOX. Dia orang akan deactivate account, kemudian baru kita sign up XOX app untuk masukkan email yang baru. Okey, selesai.